Sekondi adik arwah mak saya. Dia yang paling rapat sekali dengan arwah maknya. Sangat rapat. Iya betul. Adik beradik ya rapat. Udah ditinggal macam mana? Sudah ditinggal sampai waktunya. Berapa sekarang dah Bibi? 80? 78. 78. Yang ini 80. 80 lebih. Dia 88. 88 tu. Tengok tu. Mulut pun dah tak boleh tutup dah. Ini lompong. Inilah bibi saya umur 78. Kuat lagi, Bib Manisa. Boleh jalan. Tengok. Kuat tak kuat lagi ni? Apa yang bibi ingat tentang saya? Main-main selalu dengan anak-anak kita. Ini rumahnya. Ini rumahnya. Dulu kalau raya yang tidur sini, kat sini ramai-ramai lah ni. Penuh. Masing-masing bawa kain plekat. Dan tak ada bantal, tak ada apa pun boleh tidur. Tengok bilik-bilik dulu macam mana. Itu zaman dulu tak ada. Zaman dulu. Tak ada yang tolong kemas. Macam inilah juga rumah arwah ayahanda saya, bonda saya. Kuat, Bi? Ya, biar bibi jalan sendiri. Tengok. Sapu tadi. Baru lepas sapu nampak. Tengok dia boleh turun sendiri. Boleh, dah biasa. Dah biasa. Laju tu. Giginya dah habis mana? Giginya dah habis? Kenapa tak simpan satu? Guys, iki rumah BBA. Podo karo rumah mak bapak Embian. Yang inilah rumah rumah wong tuwek-tuwek. Mamakku, bapakku kayak gini lah. Kayak BBA. Yuk, ada ketemu BBA. Ya, Pi. Temu di sini ya, ada mangkat di sang. Makasih ya. Ya lu ngapura sengakake ya, lu putih sengakake ya, Bi. Terima kasih. Ya, lemoneng ya. Amin, 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 amin. Bibinya doakan supaya kita semua sehat-sehat, kuat-kuat, banyak boleh beramal ibadat. Arwah mak saya pun kalau dihidup mungkin bongkok macam ni juga. Tapi masih dihidup umur. Masih hidup dah bongkok umur 82. Agaknya keturunan kot. Cuba komen sikit. Ini ke bibi, apa atuk perempuan pun meninggal umur 90 pun bongkok juga. Tak tahu kenapa. Cuba fikir sikit. Harap-harap saya tak bongkok lagi kot.